Cuti hujung minggu sudah menjadi seperti masa yang terbaik untuk Aiman bersantai dan melakukan segala perkara yang dimahukannya. Lahir daripada keluarga yang dilimpahi kemewahan harta benda dan wang ringgit telah menjadikan dia manja serta malas. Segala kerja di rumah akan dibantu oleh orang gaji. Pada hari itu, sedang Aiman duduk bersantai, muncul postman menyampaikan sepucuk surat yang akan merubah kehidupannya. Ada siapa yang nama Aiman Fazullah bin tadi? Ada saya dah orangnya surat ni. Ini surat daripada ni Jabatan Latihan Khidmat Negara. Ini bermakna adik terpilih untuk menyertai program latihan khidmat negara. Bagus boleh tu. Kalau umur abang macam adik, pasti abang masuk. Abang buang saja surat ni, saya tak pernah langsung. Berapa nak susah payah, saya tak boleh program macam ni. Ayah saya banyak duit, apa yang saya nak semua dapat. Buang masa dan tenaga saya ada program macam ni. Untuk orang susah boleh yang maklum lah. Dapat makan, makanan cuma 6 kali sehari. Dapat tidur dan pakaian semua diberikan. Saya dapat allowance RM20 lagi. Tak baik macam cakap macam tu. Banyak faedah yang program seperti ni. Cuba jangan fikir tentang duit dan makanan. Cuba fikirkan tentang kemahiran dan pengalaman yang boleh diperoleh nanti. Abang ni nak cakap pula. Macam lah abang pernah saya program macam tu. Memanglah abang tak pernah sekali. Tapi hasil daripada ni dah banyak abang nampak. Tak apalah saya bang. So abang, remaja yang dah menilai program ni, apabila tamat latihan, banyak kata positif yang wujud dalam diri mereka. Anak jira abang duduk rumah malas. Kalau balik rumah, cuma tidur dan makan saja. Tapi selepas program itu tamat, abang tengok dia dah rajin penuh programnya dan baru menampak rasa hormat kepada orang tua. Hasil yang paling dekat dengan diri abang ialah adik abang sendiri. Memang bagus begitu. Banyak program positif dalam diri dia. Apa sajalah, doakanlah betul-betul tunggu ngaji saya untuk selesai program ni. Betullah, tak ada siapa yang akan lebih kalau adik tak pergi kecuali diri adik sendiri. Fikirkanlah baik-baik. Apa banyak lagi soalan yang hantar ni. Amanah orang semua dekat tadi. Terima kasih. Postman berlalu, tinggal Aiman sendirian memikirkan sesuatu. Patut ke aku simpan surat ni atau aku buang je? Kalau aku buang nanti ada orang yang jumpa pula. Baik aku bakar. Tak ada kesan nanti, baik aku simpan dulu. Cukup masa kalau aku tak minat baru aku bakar. Oleh sebab Aiman langsung tidak berminat untuk menyertai program itu, maka surat tawaran PLKN itu langsung tidak dibukanya. Malah sesampai di biliknya, terus dicampakkan sahaja surat itu. Jangan panggil saya nak man. Jangan panggil saya nak Iman. Saya bukan anak Nek Sina. Nek Sina tu cuma orang gaji di rumah. Ni faham. Saya belum lapar, belum makan lagi. Saya nak tunggu Kak Dapia balik. Saya nak makan dengan dia. Sudah siapkan diri pada rumah ini. Tadi kaminya ada yang memberitahu dan kita bagi berkali kemungkinan tengah hari. Kiranya sebenarnya diri malu-malu dia sudah gaji itu sebut nama dia pulang. Kadang-kadang tak balik, mami tu sama. Semua orang dalam rumah ni sentiasa sibuk saja. Macam Yesus tak nak kiamat. Bapak dan mereka kaminya ada urusan yang penting. Sudahlah Nek Sina, boleh keluar ringgit saya ni. Nanti kalau saya lapar, saya pergi makan. Tak perlu nak sentiasa nak aturkan perkara yang perlu saya buat. Saya bukan yang tak kecil lagi. Nek Sinah meninggalkan Aiman dengan rasa kesal. Kesal dengan sikap Aiman yang tidak menghormatinya dan ahli keluarga tersebut hanya mementingkan wang ringgit. Bosan betul aku dengan Nek Sina ni. Semua perkara nak dia beritahu kat aku. Suruh aku buat macam ni, macam tu. Rimas aku dengan nombor tu. Daripada aku fikir pasal Nek Sina, biar aku tidur. Sudah menjadi tabiat Aiman. Apabila punya masalah, dia akan tidur.
Ada kalanya dia akan tidur semalaman. Namun, dalam mimpinya kali ini, dia merasakan bahawa dia sudah menyertai program PLKN dan berada dalam kem latihan. Rimas betul aku duduk dalam kem ni. Panas, kalau aku tinggal kat rumah, sentiasa sejuk. Dingin je. Mana kita tidak pendingin hawa pun sentiasa dihidupkan. Di sini panas. Sudahlah aku tak suka belum. Makan pula tak menyedakan. Hari-hari nasi. Tak selera dengan nasi. Kalau ada masakan barat, lainlah. Dahlah awal pagi bangun, mandi air kolam sejuk. Aku biasa mandi dengan air panas. Macam nama aku dipanggil? Ini mesti nak kena botakkan kepala. Aku tak suka. Aiman terjaga daripada mimpi. Barulah dia menyedari bahawa dia telah tidur hingga pagi dan sudah terlewat untuk ke sekolah. Lalu, dia bingkas dan segera bersiap-siap untuk ke sekolah. Setibanya Aiman di sekolah, terasa seperti ada sesuatu yang menarik pada hari itu. Nora muncul dan menerpa ke arahnya. Apa yang dia sangat? Ada berita tentang aku keluar kat surat khabar ke? Malas lah aku kalau pasal tu. Aku nak pergi kantin cari makan lagi bagus tak? Janganlah berancuk. Tak baik kau cakap macam tu kan. Apa kata bukan kau makan pagi nak? Aiman terkejut dengan tindakan Nora kepadanya. Selama ini mereka sentiasa bersependapat dalam pelbagai perkara, tetapi tidak pada kali ini. Aiman keheranan, lalu terus menuju ke kantin. Kem Majid. Kau ni lurus benda betul lah kau ni. Aku gurau je sebab betul. Kau percaya perkara yang aku cakap tu kan? Bahaya orang macam kau ni. Senang kena tipu. Kau sibuk tanya aku, kau dapat kem mana? Kem di Banana Tempo. Di mana kem tu? Tak pernah dengar pun nama tempat tu. Itu sejarah betul lah kau. Info ni kan datang kau dari kan. Manalah aku tahu. Aku biasa berjalan ke luar negara. Kalau dalam Malaysia manalah aku tahu. Tak ada apa-apa yang menarik pun, sama je. Kalau dengan permasa hujan masuk menjadi orang macam batu jadi tahu tak? Tahu. Kalau tak tahu aku saja dah jadi bodoh kau pula. Aiman menjadi tidak selesa dengan persoalan Sundarani. Kemunculan Ahtiam menyelamatkan suasana daripada menjadi tegang. Kamu berdua dapat masuk ke mana? Saya terpilih untuk masuk ke supaya tidak relax dulu anak Selangor. Seronoknya, dapat juga saya tengok kawasan lain. Saya akan tempatkan kem di mana ikut kan. Awak pula Aiman ke mana? Dia dapat masuk kem lagi. Ha? Sejak tidak kem itu menjadi kem untuk PLKN. Boleh cerita tak tentang perkara yang lain? Aku bosan dengan cerita PLKN ni. Baik kau bagi tahu aku sebab orang bersimpangan tadi. Aku terlelap lagi sampai tadi. Aiman, kita dapat kem yang sama. Kem mana? Tadi aku tak possible je dengan Aiman. Kem mana? Kem mana? Mana boleh? Aku tengok senarai nama tadi. Dia senarai dia kata sana Mesir. Mesej. Kenapa tempat tu okey lah? Di pantai. Kalau tahu Cina Selatan pula tu. Sedang mereka rancak berbincang tentang PLKN, kedengaran loceng yang menandakan waktu bermulanya sesi persekolahan untuk hari itu berderi. Mereka semua menuju ke kelas masing-masing.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera, cikgu. Waalaikumsalam dan selamat sejahtera. Semua boleh duduk. Semua dah baca hingga tentang murid dan pendapatan untuk PRKM. Baguslah dalam itu. Bertuah negara kita saya bagi sekalian. Biasa sebagai berubah untuk negara. Boleh cikgu terangkan lebih lanjut tentang PRKM? Betul sekali. Program dan hikmat negara atau pendidikan PRKM bukan khusus yang wajib bagi mereka yang baru menamatkan sekolahan di Malaysia. Program ini bertujuan untuk membina asas diri, selamatkan dunia dan mengamalkan nanti dalam kalangan generasi muda, memupuk kepatuhan kaum seperti integrasi nasional dan membentuk perwatakan logistik produksi perdagangan negeri. Program ini bukan bersifat kerana tenaga dan tidak ikut dengan model dari luar kerana dilaksanakan menurut cara Malaysia. Apakah tiga objektif yang digariskan iaitu yang pertama, menanam semangat prestasi dalam kalangan generasi muda asal Malaysia. Kedua, memupuk semangat kepatuhan kaum untuk integrasi nasional. Dan yang ketiga, membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai komunis. Saya tengok logo PRKM tu saya mesti ada masuk ke sini. Betul sekali, kamu itu seorang yang berminat dengan mata pelajaran pendidikan seni. Jadi kamu dapat menghayati sebuah objek atau gambar yang tersirat. Begini, konsep logo yang cuba ditentukan ialah api yang sedang membara melambangkan tiga kaum pertama Indonesia yang bersatu padu mempertahankan negara. Bentuk bulat berwarna biru menandakan perpaduan darat yang terjalin antara kaum. Bentuk bulat dan bintang pula melambangkan kedaulatan negara yang harus dipertahankan oleh semua pihak. Baik sekali, perkataan hikmat negara dibentuk tidak mesti bentuk api lagi melambangkan misi dan misi yang akan dilaksanakan. Tapi cikgu, kenapa dia tak terpilih dan tidak? Pada yang dipilih seharusnya cukup. Kerana inilah peluang masa yang tidak harus dilepaskan. Kamu dapat mempersiapkan diri untuk masa mendatang. Sebenarnya, serta program ini dipilih secara berawak tanpa perbincangan dengan pihak sekolah ataupun pihak berkuasa tempatan. Hal ini menimbulkan kritikan dan menggambar beberapa titik tertentu. Mereka yang tidak berupaya pun turut dipanggil bagi melapor diri. Terdapat juga beberapa kes peserta program dipilih dalam kalangan ibu muda serta dalam miskin. Terdapat juga untuk secara hidup. Rentetan pengingkaran hadir ke PRKM. Pihak berkuasa dalam mengambil tindakan tegas memelihara mereka yang tidak adil. Tindakan itu menerima kritikan hebat dari beberapa pihak yang melihat hukuman yang dikenakan tidak berpadanan dengan kesalahan. Hal ini demikian kerana mereka yang dihukum penjara pastinya ditempatkan ke dalam penjara bersama-sama dengan yang berat lain. Selain itu, masa depan mereka juga akan hancur akibat reka penjara mereka yang tidak mampu berkepentingan akan menerima hukuman berat akibat beberapa penyebab yang terdapat buang bagi Keselamatan di latihan tidak terjamin, kan cikgu? Siapakah yang beri maklumat itu kepada kamu? Dia sudah banyak kali terlibat dengan tindakan dalam keadaan. Sebenarnya berjalan lancar. Memangnya ada beberapa pihak dalam menimbulkan isu kemungkinan berlaku masalah semacam seperti berlaku tersebut, uji atau dalam kepada anak mereka. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa menegaskan bahawa semua perkara tersebut telah diambil kira dan memberi jaminan bahawa perkara tersebut tidak akan berlaku. Selain itu, mereka tidak tadi diminta beri surat bagi mendapatkan pertanggungan atau pengembalian yang menjadi di PRKM. Mengikut rekod, bidang PRKM jadikan pada tahun 2004 sehingga 2007, dari 14 kematian pelatih yang dilaporkan di 7 negara dunia kerana penyakit yang dihadapi oleh mereka termasuk jantung, asma dan jantung. Sebenarnya, jika dilihat dengan PRKM ini, ujian modul PSP bagi program penghayatan sastra dan budaya. Dalam modul PSP, pelatih akan dikenakan tentang sastra dan budaya. Sekarang zaman teknologi dah maklumat. Apa tu sastra dan budaya yang kita bagi kita sekarang ni? Nak angin macam jenis. Setiap bangsa dan negara di dunia ini mempunyai budaya tersendiri. Walau macam-macam sekalipun sebagai bangsa itu, mereka tetap memegang jati diri bangsa mereka. Hal ini menjadikan mereka mempunyai jati diri tersendiri tanpa mengikut acuan banyak-banyak individu. Hal ini akan lebih menunjukkan individu yang pintar. Berbalik kepada soalan untuk aktiviti dalam modul PSP itu, pelatih akan diperkenalkan dengan puisi tradisional dan moden, seperti syair, pantun, slogan, berita dan nazar.
Pelatih akan diperhatikan dalam permainan. Pelatih pula akan membuat persembahan betul selama 10 minit. Saja menjadi peran utama dalam persembahan tersebut. Kalau nak menjadi artis pun biar artis menjadi pendidikan. Kita juga memilih pelatih untuk menjadi artis. Cuma bertujuan untuk menakar walaupun kebudayaan mereka dan kita patut mewarisinya dengan artis juga. Cukuplah setakat ini pengenalan kegiatan. Nanti kamu semua akan melalui sendiri. Semua murid kelihatan gembira dengan penerangan Cikgu Dahari, kecuali Aiman. Aiman masih tidak senang dengan keputusan yang namanya terpilih untuk PLKM. Seboleh-bolehnya, dia mahu mengecualikan diri. Dia bercadang untuk berbincang dengan ayahnya demi merealisasikan tujuannya. Dengan kedudukan dan pengaruh yang kuat, Aiman percaya bahawa ayahnya akan dapat membantu. Setibanya Aiman di rumah, dia mendapati ayahnya berada di rumah. Assalamualaikum. Salam. Awal balik. Awal balik. Sebenarnya lewat hutang sampai rumah. Ingin bersih dah Azad. Sebab itu lepas korang semua di rumah. Mana ada Daddy, kan saya memang suka duduk di rumah. Daddy tu yang pelik hari ni. Biasanya malam baru sampai rumah. Kan dia baru selesai daripada kerja luar. Kan dia baru selesai daripada kerja luar. Akhirnya dia bersedang sebelah di rumah. Tak payah nak suruh lah. Jadi tahu apa yang satu yang Aiman nak bukan. Cakap lah, mana tahu dia boleh buat bantu. Jadi pasti dapat bantu saya kali ni. Saya yakin dia dapat selesaikan masalah saya. Jadi kan selalu jadi penyawat saya. Soalan apa? Cuba terangkan. Satu-satu. Ibu tidak. Terus yakin. Amal fikir dia ada kuasa sakti yang sekali sebut terbuka menjadi minta aja dimaukan. Apa masalahnya? Sebenarnya nama saya terpilih untuk menyertai PLKM selepas selesai SPM. Bagus tak? Apa pula masalahnya? Masalahnya saya tak nak pergi. Saya nak minta Daddy tolong dapatkan pencurian untuk saya. Saya tak sukakan program macam tu. Kalau itu yang nak jadi bantu, dia akan katakan tidak. Jadi mahu Aiman pergi sertai PLKM itu. Banyak faedah yang akan Aiman dapat. Cubalah berfikir seperti orang dewasa. Aiman bukan budak-budak lagi. Dia dah manusia sentiasa dalam dekat ilmu dan pengalaman. Dengan hanya pandai meminta dan berusaha. Leceh lah bincang Daddy. Keputusan Daddy akan tentukan. Dan Aiman hanya kena ikut. Baik Aiman minta tolong Mami pula. Mami lebih baik jiwa dan kemauan Aiman. Sedang Aiman mahu berlalu meninggalkan dedinya, muncul pula Masnah, Mami Aiman. Aiman terus mendapatkannya. Apa yang beranak ni? Dan tadi Mami dengar macam penting je. Nak awak ni dah besar panjang pun asyik nak memanja je. Cuba awak ajar dia supaya tahu berdikari. Sebab malu je kalau ada lelaki. Kenapa? Aiman terpilih untuk penempatan pelatih PLKM nanti. Aiman minta Daddy dapatkan pencurian tapi Daddy tak mahu tolong. Alah, benda kecil je. Takkanlah susah sangat nak tolong anak sendiri. Kalau abang ada kuasa, guna untuk memudahkan sikit. Abang tak sayang Aiman ke? Sebab saya kan Aiman saya nak dilibatkan PLKM. Bahaya lah, ni awak nak kita. Apa yang awak merepek ni? Daripada dia terlibat dengan perkara yang tak berfaedah, pada masa sekarang nanti ada baiknya dia terlibat dengan PLKM. Bukan dia lama pun, 3 bulan je. Dah lah, hari ni saya bercadang untuk berehat di rumah dengan amat tenteram. Kalau awak macam ni, best saya berehat di kelab tu. Kir Ghazali berlalu diikuti dengan Masnah. Masnah berasa bersalah dengan tindakannya tadi dan cuba untuk memujuk semula hati suaminya yang untuk berehat sahaja di rumah bersama-samanya dan anak-anak. Aiman berlalu dan segera ke biliknya. Dia terus menghadap komputer ribanya. Sedang dia leka melayari pelbagai laman sesawang yang ada, dia dikejutkan dengan satu berita. Kalau tak silap aku ni Sufia, murid yang sentiasa mengasihkan diri dan tidak bergaul untuk dengan orang lain. Tapi macam mana dia boleh terpilih menjadi pelatih terbaik di Wilawati untuk camp Gerahas Desaru Johor? Pelik. Ni pula ada gambar Jiman, sendiri sekolah aku.
setahu aku dia ni kuat makan dan tidur, tapi dia pun dah berjaya maintain PKN. Ini mesti ada sesuatu yang istimewa semasa program ini dijalankan sehingga kawan-kawan aku dan boleh berubah. Kalau begitu aku pun juga akan sertai PKN. Aku juga bahawa aku juga mampu berdikari. Ya, aku akan menyerau seruan berlipat untuk dengan cerita.